Kita akan naik ke bilik dulu. Tiga, satu, tiga. Salah. Tiga, satu, tiga. Dia ambil bapak aku tau. Dia ambil bapak aku. Halo Mak, malam nak. Dia tak nak keluar. Arfan dengan Sophia. Kau tahu je kan benda-benda macam ni? Cepat sikit Zahira sana. Pegang adik. Kau sebenarnya jealous kan? Kau sebenarnya jealous kan? Dia kong kakak. Pandai ke? Ha? Boleh lah. Sekejap. Sekejap. Sungainya di sini. Tak. Oh, kena pakai ni lah jaket. Silakan. Ni tak nak kalah ni. Nak tinggi lagi. Barahum Barzar. Nak guna IC. Mak tanya guna IC tak kat sini. Ni bukan immigration. Tapi dekat tengah tu kan main minta IC. Oh, ya ke? Oh, betul-betul nak bangga. Mak. Benda lah macam ni. Tak ada daripada aku je tu. Kau faham kau? Aku nak alur kawasan ni. Mak. Nanti Aisyah keluarkan tau. Tak ada. Macam ni tau. Oh, okey, dah ada Aisyah. Kau tahu mak? Aisyah. Tinggallah. Mak
aku dan pakku. Kenapa abang tak turun dulu sama? Oh, abang tu. Apa ayah ni? Tak gentleman. Sambut mak. Dukung. Alah, kacang ketut. Duduk atas pakai hijau tengah. Tak duduk bawah tu. Kat pink tu. Sini dua adik. 2. Ya. Yeay. Okey lagi. Ini lagi 2 orang. Mak kat lutut kau. Mak. Mak kalau jerit, ibu ikut jerit lah mak. Wash. Mana ada goyang? Sambut Wan. Kejap. Macam mana naik kayak? Kamu boleh. Okey. Boleh mak. Okey. Ya. Uanku masih gagah perkasa. Gede. Kalau biawak. Janganlah buat bunyi macam tu. Diam. Aku tujuan dia dengan dia. Mari menyusul. Bismillah. Doa yang paling panjang sekali. Boleh. Jauh sangatlah kursinya. Aku jatuh. Aku takut lari pada aku. Kita nak masuk gua sambil makan. Woohoo!
Kacau lah pok dia. Pok dia mengacau. Jom, kita tanya. Zaira, cuba rakam dari sini, Zaira. Ni, rakam dia orang. Tapi jangan apa sangat. Nanti kan jatuh tu. Nampak tak? Nampak dia orang tak? Nampak? Nampak kakak? Nampak? Ni Daria ni si budak anak kakak Kuyun. Belakang nampak sikit. Aku rakam belakang. Motor. Aku rakam. Nanti. Nanti lah kita rakam. Tengok Zaira. Sekejap. Okey. Dah beli tak? Steering guys, betul nampu. Tak bayar bilik pun. Tak ada bilik pun. Tu yang sonok tu. The power of kakak Uyun. Dia tak nak handphone. Dia nak dengan kakak Uyun juga. Memang. Insurans dah dapat Kak Kuyun. Kak Kuyun. Kuyun. Jadi kuyang. Ya. Ada. Tak ada dia kata. Tak ada. Dia tak nak dengan mami dia. Hai. Cakap jumpa kat hotel. Cakap dengan mama jumpa kat hotel. Jumpa akak hotel. Redor. Asal kanak-kanak lain bina. Jadi bila kita kat sana ni. Assalamualaikum. A few moments later. Bye-bye. 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 Kau pakai kipas aku tu. Mana kipas ni ha? Kau tak tahulah. Cepat. Tinggalkan Anis. Bye, Nis. Naning tak ikut Sopeng A. Dura. Sopeng A tak ada. Imam tak ada. Ha, Imam? Imam. Wih, nak juga wih, aku dah lama tak tumbang. Next. Berat lah. Sekejap. 49 bayar kosong. Berat saya 49 je. Boleh gebuk. Apa dia? Okay. Sekali lagi? Kalau jalan, pandang depan, jangan pandang belakang. Kalau pandang belakang apa jadi? Okey, lagi satu. Kalau jalan jatuh bagus sendiri. Alah, bila dua pakcik bergabung. Harimau pun kalau dia nak jalan, dia pandang depan, dia tak pandang belakang. Pak Lang je jalan pandang belakang. Macam ni lah. Ada. Jangan buat macam ni. Oh, maksudnya jangan contohi Pak Lang lah ni. Ya, 213. Buka sekarang. Buka. Tadi aku tersepit kat sini weh. Masa nak pergi bilik. Nak jemput korang. Ya, Abang Iban nampak. Tersepit macam ni. Kalau tak jadi final destination. Orang nampak kepala aku juga. Dan aku orang dia orang baju. Payah kan ada lah. Orang suruh beli keropok, bukan kau beli upah. Kau upah apa? Aduh. Kau nak beli apa ni kat 7A? Kau nak beli apa? Ais batu? Tu je. Mesti suka kunyah-kunyah ni. Kau payah tengok apa meter lagi. Meter lagi
lagi. Kita nak pergi ke kerja. Kau jangan kau lain macam banyak kau. Nala Tiwan. Ada pantai, kolam. Kita duduk tu. Itulah. Apa dia tengok je tu? Tak tahu lah dia ikut tak ikut. Dia tengok power. Banyak kan? Jalan kaki kan nak ikut. Jalan kaki. Mantap. Kata nak window shopping, tapi inilah tak ada window. Ni lagi yang nampak tak? Yang belakang tu lagi lah. Kita tak suka apa? Tak, kan tadi kan aku pusing ikut tadi kan. Lepas tu mak kata orang punya pun lari. Tengok aku pusing macam tu. Kau pusing macam mana tadi? Kau pusing macam mana? Macam Oh, bersin. Aku dengar pusing. aku kata lah kat mak. Kita kena pilih lelaki yang terima kita seadil. Kalau tak suka aku pusing macam tu, tak payah lah pilih aku. Sabar aku. Later. Tak pergi check-in tu tak boleh bawa phone belas. Jadi kita tarik masa kita pergi ambil gambar dekat ada stop tu dengan masa tadi sibuk nak kata pasti boleh ke tak sebab dah orang Jumaat kan. Kalau macam nampak tepi jalan dah kereta dah penuh banget terus jalan. Stopnya tengok ladang karang. Ladang karang buatan muslim orang kampung. Sekarang ni kita nak pergi tengok Masjid Kerisik. Ke mana tu? Ini kenapa dah dah waktu yang Dijajah dah dengan Thailand. Bukan dijajah lah, maksudnya orang nak ada negara sendiri lah. Tu dia buat rusuhan. Then askar Thailand bunuh dia orang kat sini. Askar Thailand. Rasanya maybe masa dia orang tengah solat kot.